Jalil Hamid meninggal dunia dalam tidur. Anak kongsi detik akhir arwah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Industri hiburan tanah air sekali lagi diselubungi suasana pilu. Apabila pelakon veteran, Jalil Hamid, disahkan meninggal dunia tengah hari tadi. Memetik laporan ekstra, berita sedih ini dikongsikan oleh anaknya, Afiqah Jalil, yang memaklumkan detik akhir pemergian arwah berlaku dalam keadaan cukup tenang di rumah. Menurut Afiqah, arwah bapanya tertidur selepas menunaikan solat subuh. Sekitar jam 12.30 tengah hari, ibunya memeriksa keadaan ayah dan mendapati arwah sudah meninggal dunia. Selepas solat subuh, ayah tertidur. Kemudian sekitar jam 12.30 tengah hari tadi, ibu pergi periksa ayah dan didapati ayah sudah tiada. Ahli keluarga arwah memohon orang ramai mendoakan semoga urusan arwah dipermudahkan dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Jenazah dijangka akan dikebumikan selepas solat asar di tanah perkuburan USJ 21.